Drake Passage ialah laluan laut yang terletak antara Cape Horn di hujung selatan Amerika Selatan dan semenanjung Antartika. Ianya menghubungkan lautan Atlantik Selatan dengan lautan Pasifik Selatan yang menjadikannya titik pertemuan dua lautan yang dahsyat. Drake Passage terletak pada pertemuan tiga arus dari lautan Atlantik, lautan Pasifik dan lautan Selatan. Pertemuan ini mencetuskan arus kuat yang dikenali sebagai Antarctic Circumpolar Current, iaitu arus lautan terbesar di dunia. Kawasan ini terkenal dengan ombak yang boleh mencecah ketinggian 20 meter, sama dengan bangunan 6 tingkat yang bergerak dan menghempas kapal. Tiupan angin yang kuat dan tidak menentu ini boleh mencapai kelajuan sehingga 130 km sejam. Ini menyukarkan lagi sesebuah pelayaran. Pertemuan arus dari tiga lautan ini mewujudkan keadaan yang sukar diramal dan berbahaya untuk kapal. Ketiadaan daratan di sekitar Drake Passage membolehkan ombak membesar tanpa had dan angin bergerak tanpa halangan. Keadaan ini menambah kesukaran bagi kapal-kapal yang melaluinya. Berkeluasan kira-kira 800 km lebar dan 1000 km panjang. Statistik pernah merekodkan bahawa dianggarkan 800 kapal telah karam di kawasan ini dan telah meragut nyawa kira-kira 20,000 orang. Angka ini menunjukkan betapa bahayanya laluan ini. Walaupun berbahaya, Drake Passage memainkan peranan penting dalam mengawal iklim global. Arus Antartik yang mengalir di sini bertindak sebagai penyampai haba. Kawasan ini juga menjadi lokasi penyelidikan penting bagi para saintis untuk memahami perubahan iklim dan ekosistem laut dalam. Hari ini, kemajuan teknologi maritim dan pengetahuan sains yang lebih mendalam telah menjadikan pelayaran melalui Drake Passage lebih selamat berbanding dahulu. Namun, ia masih merupakan salah satu laluan yang paling mencabar di dunia.